Wow, festival convocation TCM dah mula lah. Banyaknya makanan, laksa Sarawak, mi kolok, tom yam dengan seafood yang segar-segar, laksa, nasi goreng, loci, nasi kerabu, ayam penyet, ayam geprek, semualah ada. Termasuklah dessert dan makanan luar negara. Dan Fescon kali ni ada yang lebih special, iaitu kunafa viral. Tapi yang ni viral sebab murah dan sangat sedap. Air kat sini pun antara yang tersedap. Saya cuba 4 perisa. Keempat-empat perisa ni memang terbaik. Tengah-tengah panas ni kan hilang dahaga. Alang-alang murah, jadi saya cuba 4 jenis kunafa dekat sini. Walaupun lebih murah dari yang lain, tapi kunafa kat sini menggunakan bahan-bahan yang premium. Dah lah tak kedekut cheese, topping dia selambak. Bagi saya, kunafa Abang Farmasi ni antara yang terbaik yang pernah saya cuba. Patutlah banyak review positif daripada orang ramai. Apa kata brother ni? Okey tak? Dia banyak sangat, sedap. Puas hati sangat. Terbaik. Dia tak kedekut cheese dan murah. Korang, jomlah ke tapak Fescon. Rasa sendiri kunafa dan air Abang Farmasi ni. Kuih deram sedap pun ada kat sini. Jualan pakaian, supa dupa dan konsert artis pun ada.